Artinya yang paling famous adalah McDonald. Ni kan syarikat Muslim. Kita nanti ganggulah ekonomi Muslim. Sedangkan kalau you Muslim, you patut tahu that is unethical for you to do it in the first place, right? Kalau orang Melayu beragama Islam pula, dari segi sokongan tu memang kuat lah untuk Palestin. Tetapi selain daripada Melayu ni, there's still media yang bawa propaganda Zionis ni. Sarawak Tribune yang jurnalis yang meninggal tu, dia kata militant. So kita issue diorang, kita buat teguran, cakap you issue a apology. Lepas tu dia tak cakap apa-apa dah. To non-Muslim, my non-Muslim friends, diorang cakap kalau diorang cuma consume berita macam ni, memang to them macam ni orang Islam lawan orang Yahudi je. So macam mana kalau dah beli kasut dia kasut Reebok, kemudian telefon dia telefon HP kan, laptop pun HP, apa nak buat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod yang ke-16 Podcast Aqsa Sharif. Kita dalam episod kali ini kita special sikit sebab kita ada tetamu khas datang daripada jauh yang akan menerangkan berkenaan boycott. Dan benda boycott ni kita temui setiap hari dan kita dengar tentangnya pun mungkin hampir setiap hari. Kalau bukan daripada orang pun daripada hati kita. Contohnya nak beli air coklat kan, kita tengok jenama air coklat tu start pada M. Ni boycott ke tak kan? Nak beli mi segera kan, start pada M juga jenama dia. Nak beli bedak, nak beli handphone pun, handphone yang jenama buah-buahan kan, boleh tak nak beli kan? Jadi kita nak cerita dalam episod ni panjang lebar, tapi episod ni tak panjang mana lah, supaya penonton boleh dengar sampai habis. Falsafah boycott tu sendiri. Falsafah tu perkataan tu agak tinggi, tapi apa yang sepatutnya kita faham tentang boycott tu sendiri, dan apakah tier ataupun lapisan-lapisan boycott. Sebab ada benda yang kita kena boycott sepenuhnya, ada benda boycott mungkin sebahagiannya, mungkin tekanannya sahaja. Jadi semua persoalan berkenaan boycott kita akan dengarkan daripada tetamu kita, Puan Farwina, datang daripada pelbagai NGO. Mungkin dia akan perkenalkan diri dia sebentar tadi dalam bahasa Melayu, dan beliau merupakan pepengaruh jugalah kat dalam dunia TikTok, media sosial. Dan kalau biasa join demo, mesti jumpa muka dia. Muka saya tak tentu jumpa ke tak, tapi dia insya-Allah ada. Kuat demo memang orang yang agak rebel lah, kuat demo. Bukan rebel untuk kepentingan diri, tapi untuk Palestin. Jadi kita nak tanya sikit lah tentang Farwina. Macam mana Farwina boleh introduce diri Farwina sendiri? Mungkin kenalkan diri sikit. So saya Farwina Farouk. Kalau kalau untuk hari ni ke sini, fokus kita pasal boycott kan. So saya Secretary General untuk gerakan boycott BDS movement. Dia gerakan antarabangsa lah, dan kita adalah chapter Malaysia. Dan tadi cakap ada banyak NGO. So actually lah ada a few other roles dalam ada NGOs yang related to Palestine. So ada Friends of Palestine Network, saya board of director. Lepas tu ada Hashim Sani Center for Palestine Studies under UM. Kita volunteer lah kat situ. Dan kita basically sebab ada parliamentarian kat Malaysia ni yang support Palestine from different political parties. So mereka hantar kita aktivis untuk bantu politician ni. Ada satu caucus untuk Palestine kat situ. Dan saya dalam Malaysian Women's Coalition for Al-Quds and Palestine. So ini peringkat Malaysia, dan sebab tahun ni Malaysia chair peringkat Asia Pacific, so saya dalam peringkat Asia Pacific juga. Jadi dari pelbagai background, pengalaman pun banyak. Dan satu lagi part yang belum diceritakan tentang TikTok lah. Rasanya mungkin penonton ada yang ikuti beliau dekat TikTok. Farwina Farouk cerita tentang Palestin. Tetapi berbeza dengan saya cakap Melayu, dia cakap Inggeris dan ada Tamil sikit. Saya tak pasti. Apa strategi Farwina boleh pergi jauh dalam TikTok? Video-video. Sedangkan kalau isu Palestin sangat sensitif. So apa strategi sampai boleh viral? Actually TikTok tu saya started the TikTok untuk cakap pasal Tamil Muslim community in Malaysia. So kita nak educate orang Malaysia tentang adanya community Tamil Muslim. So banyak pasal tu sebenarnya actually. And then lepas tu baru buat content pasal Palestine sikit-sikit lah.
So I think most of my followers initially daripada situ. Demografi Yeah. Tamil speaker. Tamil like because kat Malaysia when you cakap pasal Indian ataupun Chinese, selalu orang ingat macam mesti non-Muslim. Kan, like kalau Muslim tu Melayu je. So that's why like macam kita nak educate orang, okay, like bangsa dengan agama is two different thing, those kind of thing. Macam tu je lah. It's a very macam benda-benda yang sangat ringan je. Until like pasal isu Palestin ni selalunya cakap pasal kempen tertentu je. Initially. Until lepas tu barulah lebih fokus banyak kepada buat konten dalam untuk isu Palestin lah. Dan konten banyak dalam English, tapi sebab ada juga orang minta bahasa Melayu, so we try to buat bahasa Melayu. The thing is the training was in English, so tak pandai nak translate ke bahasa Melayu. So walaupun buat video bahasa Melayu terguna English juga. You know, so those are the things that I need to improve lah dalam my content. I'm not an influencer, aktivis, okay, aktivis. Tak maaf lah, seorang macam saya dan juga ramai orang Malaysia ni, dia kalau English ni dia macam kena fokus sikit. Bukan tak pandai, faham-faham. So tengok movie kurang kecil, sampai kan. Dia macam tu lah. Dia kena kalau Melayu tu terus masuk otak. Tapi kalau English dia kena proses sikit. Sebagai orang macam tu. Jadi video paling viral lah. Yang berapa juta views dan video apa yang paling viral kat TikTok? Dia ada satu video yang over 1 million view. Actually pasal tak ingat tahun bila, I think like even before the genocide dekat Gaza berlaku. Boleh sebut ke ni? Kena sensor ke tak ni? Okay. Boleh. Yeah, so kita ada satu selebriti kat Malaysia, nama dia Zahira Ahmad Wilson. Dia innocently ambil gambar dengan Gal Gadot. You know, like very famous Israeli actress kan, dan dia sangat proud being a Zionist. So dia ada ambil gambar dan macam dia macam nampak kecil je, tapi actually normalization. Sebab Gal Gadot memang dia proudly cakap dia support Israel, ni macam it's okay, macam murdering Palestinian and all kan. So kita buat video just tegur lah pasal kenapa it's not okay, blah blah everything. And kita cakap, okay Zahira, if you want to know more, like contact me, I can talk to you about this, those kind of thing. And the video got pick up macam a lot, sampai over 1 million view. Tapi tak boleh pin, like TikTok tak bagi pin. Tak bagi pin. Tak boleh pin. So that's the most viral video actually. Yeah, tapi nak kena cari, kena scroll bawah-bawah lah sebab dia tak bagi pin kan. And then the rest of the video kita terangkan pasal geografi Palestine. Sebab I realise kalau I'm not sure about Malay community, tapi kalau kita orang Indian Muslim, so diorang support Palestine tapi diorang tak faham pun kedudukan geografi Palestine tu. Like my cousin, dia cakap dekat hang tahu ke kenapa mereka serang Gaza? Cakap, ya. Lepas tu dia cakap, sebab mereka nak musnahkan Masjid Al-Aqsa kat situ. And I was like, Masjid Al-Aqsa is not in Gaza. It is like the West Bank side kan. So like they don't understand geography kan. So I was like, this is something you need to address. So I buat video tu dalam bahasa Melayu, merujuk Tok Guru Khalid Jimat. Kita sebab nak guna bahasa Melayu kan video tu. Dan pun banyak view jugalah. So apparently even lebih though juta. No, taklah sampai sejuta. But ratus ribu even ratus ribu. Even orang yang memang support Palestine pun mereka tak faham sebenarnya kedudukan geografi tu at the time lah. Now I think insyaAllah ramai dah faham. Right? So yeah, those are macam my video macam tu, jadi agak ringan dan very introductionary punya level. Yeah. Dia kalau biasa main TikTok sebagai content creator, bukan sebagai consume content, video-video yang viral ni dia organik. Dia bukan bayar. Dan orang tengok sampai habis. Mostly orang akan tengok sampai habis, ataupun 90% ataupun 70% orang akan tengok sampai habis. So lagi ramai orang tengok sampai habis, lagi banyak views. Sebab TikTok akan percaya bahawa video ni boleh pergi jauh. So dia akan keluar. Itu yang bagi FYP kan, dia akan keluar banyak kan. So alhamdulillah, tahniah, berjuta-juta views telah capai dalam alam TikTok. Dan seterusnya kita nak pergi kepada BDS tu sendirilah. So boycott BDS. Apa kaitan boycott dengan BDS? Boycott tu apa, BDS tu apa? Kalau kita boleh rangkumkan. Kalau nak cakap pasal BDS, kita kena cakap pasal background sikit lah kan. So kalau kat Malaysia, mungkin kita tak, our generation, like I think you're younger than me, tapi like pretty much lah, kita tak tahu sangat pasal apartheid dekat South Africa. That is like our parents punya generation. Mereka macam boycott time tu sebab nak bantu South Africa bebas kan. So berbekalkan the success of menghentikan apartheid dekat South Africa tu, so orang-orang Palestin ada dalam 170 organisasi, termasuk ulama mereka, termasuk universiti, termasuk kesatuan pekerja,
termasuk churches mereka sendiri. So mereka kata okay, let's take the module of the success kejayaan dekat South Africa berjaya hentikan apartheid dan kita adopt dekat BDS movement, gerakan orang Palestin lah. The same model lah. The same model, pretty much lah. So dia fokus dia adalah strategic boycotting. Macam untuk memudah bicarakan, it's a strategic boycotting. So secara generalnya segala yang Israel kita memang boycott. Okay. But dalam gerakan BDS ni kita nak ajak boycott juga syarikat yang luar Israel yang masuk ke Israel dan sebenarnya macam invest kat situ, kiranya macam bagi fund kepada Israel untuk terus bunuh dan rampas harta orang Palestin lah. So cara mudahnya macam tu. Sebab ada orang cakap ini syarikat, bukan syarikat Israel, kenapa nak kena boycott, you know? So orang tak faham kan. Dan the goal is also untuk ajak mereka daripada join Israel, jangan join Israel. So macam kita nak ajak orang join kita punya force lah. So kita bukan nak cuba lingkupkan syarikat ni actually. Kita nak ajak orang join the good side pretty much, you know. Dan BDS ni ada 3 level. Boycott, divestment, sanction. So boycott tu yang kita selalu famous lah pengguna sebab relevan dengan kita kan. Boycott tu apa sebenarnya? Boycott tu instead of beli, kita tak nak beli. Okay. To make it easy. Sebab selalu kalau pergi orang macam sekolah panggil untuk cakap dengan anak-anak ni, budak-budak kecil, kita tanya dia, tahu tak boycott tu apa? Jangan beli. It's that simple actually. Betul. Dia orang lagi pandai explain kan. So sebenarnya it's that simple. Dan lepas tu ada divestment and sanction. So divestment, instead of invest, kita nak ajak company ni divest. Jangan melabur dekat Israel. Lepas tu kita ada juga sanction, the highest level, which Malaysia dah buat lah. Kita tak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kita kena make sure benda ni berterusan lah. Sebab benda ni macam bukan termaktub dalam kita punya konstituen kan, dalam konstitusi. Jadi boleh berubah. So actually kalau BDS movement, mereka memang Malaysia antara negara yang mereka angkat sebagai contoh yang baik lah. Sebab kita insyaAllah memang kita sanction Israel tu dengan secara in total. So memang tak boleh, memang it's illegal syarikat Israel masuk kat Malaysia kan. Those kind of thing, you know. So and then kita masih ada lagi peringkat divestment. So divestment tu lah masih ada syarikat-syarikat yang syarikat luar Israel tapi mereka ni fund Israel dan masih beroperasi kat Malaysia for example. So that's basically BDS movement. Kita nak ajak semua syarikat ni join the good side to oversimplify. Betul. Jadi kita beruntung kita berada kat Malaysia ni boleh boycott. Kalau kat US ada certain states yang mengharamkan boycott, betul? Yang boleh kena penalty kalau kita melakukan divestment atau boycott terhadap syarikat berkaitan dengan Israel. Jadi apa cabaran lah, sebab rasa BDS ni dah terterubur berpuluh tahun. Apa cabaran yang biasa dihadapi lah oleh aktivis dan juga organisasi yang berkait dengan boycott ni sendiri? Kalau kat Malaysia ni I think cabaran dia dari sebab negara kita memang sokong Palestin. So orang take it for granted. Orang rasa macam dah tak perlu buat apa-apa. Like everything is perfect. So orang tak faham masih ada benda yang kita perlu buat lagi lah. So bila you ajak orang boycott, orang akan rasa macam dia main macam Muslim, non-Muslim sentiment, you know. Macam ni kan syarikat Muslim, kita nanti ganggulah ekonomi Muslim. Sedangkan kalau you Muslim, you patut tahu that it's unethical for you to do it in the first place, right? It's like you playing with humans' life. Tapi orang kata syarikat Muslim tu bayar zakat. It's like that is even something wrong with that. Kan? Macam mana you boleh justify that? Sebab itu nyawa, you know, peringkat nyawa. It should be the highest so sentimen consideration. keagamaan dan kebangsaan tu menjadi cabaran lah. Selain daripada itu, another thing, kita punya reach sebenarnya belum to the masses. Bila kita macam ada beberapa NGO lain yang lebih besar macam jemput kita untuk cakap pasal boycott yang berstrategi. So orang sama ada marah sebab kita suruh boycott. Sebab ni lah sentimen bayar zakat, you know. Ataupun orang marah sebab list kita sikit sangat. Sebab kita kan strategic marketing. So dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati. Kalau boleh nak banyak lagi syarikat. Dia nak semua benda dia nak. Macam which is okay. Like tapi kita sebenarnya adalah bare minimum je. Basic kan. So sepatutnya benda ni you can say wajib lah. So kalau you nak buat lebih,
buatlah lebih sepatutnya. Tapi orang macam tak nak faham konsep strategi tu, macam tersasar apa semua tu kan, bersasar sorry. So that's one of the many things. Dan kita punya reach memang masih sangat rendah actually. Orang tak tahu pun dia ada satu gerakan yang memang berstrategi lah untuk boycott ni. Orang ingat macam semua orang suka-suka je buat apa-apa, you know. Sedangkan kalau kat luar negara memang dia lebih terkenal. Tapi masalah kat luar negara macam you cakap contohnya kat Amerika, mereka ada beberapa state memang mereka pass anti-BDS bill. Maksudnya memang is illegal, memang tidak sah untuk memboycott Israel kat beberapa negeri di Amerika. Dan dekat Europe pun ada a few country dah cuba nak buat undang-undang yang sama. Tapi I think belum lagi lah lepas. So yeah, you know those kind of thing. So in general macam tu lah, like kita punya reach masih I would say it's not that good. So kita kat Malaysia masalah awareness, kat sana masalah undang-undang lah. I see. Jadi tadi sebut Malaysia antara negara contoh dalam memandu gerakan boycott ni. Apa contoh kejayaan di peringkat Malaysia ataupun mungkin di peringkat global sekali? Negara-negara, contoh-contoh kejayaan yang mereka dah berjaya capai. Yeah, I think like benda yang again I nak repeat, benda yang kita take for granted is the sanction part. Because that is the biggest part. Kita berjaya buat dan kita masih maintain. Walaupun banyak pihak yang cuba nak lobby kita untuk normalize dengan Israel, tapi we still didn't do that. So we need to like tepuk tangan lah for that, you know, because that's a very big thing. And another thing, actually the government of the day, who doesn't matter who become the government of the day, kalau ada aktivis macam mereka agak friendly juga dengan aktivis, you can go directly to them dan macam cakap, okay, yang ni contohnya Zim punya shipping tu, yang sepatutnya boat tu bawa kargo untuk ke Israel, right? Dan mereka akan lalu Malaysia, mereka nak berhenti kat kita punya port. Dan bila kita alert the government, so mereka terus tak bagi, tak benarkan. So benda ni pun kita kena applause lah kalau memang mereka buat kerja yang baik. So these are among the things yang I think in a way memang bagus sebab senang kita berurusan dengan government of the day. Doesn't matter who became the government of the day. But also there are other things that they still need to improve. So benda-benda macam ni kita kena highlight lah. Kita akan sebut selepas ni insyaAllah. Cuma ada satu tapi Farina tak sebut lagi contoh global kejayaan BDS. So kalau dari segi global memang ada banyak sangat. Contohnya macam dekat Norway, mereka divest daripada kita kat Malaysia ada EPF kan. So mereka punya fund pekerja untuk pension tu mereka divested keluar daripada Israel, which is a big deal sebab dari situlah mereka dapat banyak duit untuk beli senjata dekat Israel. Actually banyak sangat, sekarang macam tak boleh nak ingat, tapi that is among the big thing. Lepas tu baru-baru ni I just cakap yang a few latest. Baru-baru ni dekat New York City mereka divested daripada Caterpillar. Caterpillar yes dalam senarai BDS kan. So mereka macam tak terus berurusan dengan Caterpillar dekat New York City. Peringkat New York City je lah. Tapi it's still huge actually. Sebab betul. You know that's like majority Jew punya area and those kind of thing. So benda-benda ni memang kita kena highlight lah. Sebab it's not an easy thing dan it's a huge deal. So adakah contoh macam ribuan artis dekat UK, kemudian dekat US pun, globally pun dah mula menolak untuk terlibat dalam movie berkaitan dengan Israel. Adakah itu sebahagian daripada kejayaan? Actually kalau dekat sana memang dah banyak mereka punya penggiat seni yang sangat alert tentang hak asasi manusia, right? Tapi sebelum ni macam they are being silent sebab orang tak nampak macam teruk lah Palestine tu. So after the genocide, makin ramai yang lagi berani bersuara dan those yang selama ni macam playing two sides macam ala kesian kat Israel juga. Tu sekarang diorang pun dah makin berani cakap lah, speak against it. Dan ada beberapa ramai juga selebriti yang enggan pergi buat show dekat Israel, which is a huge deal. Sebab masih ramai yang rasa macam it's okay, just pergi sana. Macam kita baru last year kita call out Imagine Dragon. Mereka memang band yang sangat bagus. Tapi dan mereka banyak cakap pasal fight for human rights lah. Tapi mereka terus juga pergi main dekat Israel. Dia continue. Tapi kat sana dia bawa bendera Palestine lah masa dia pergi tu. But you know like
that is not the time and place. Faham tak? You pergi negara yang jajah tu, yang time tu masih lagi duk commit genocide. Lepas tu you just bawa bendera Palestine like. Oh ya? Yeah, it's not Imagine much. Dragon. Yeah. So ada lagi beberapa yang macam tu lah. Sebenarnya mereka nak play both sides, you know, those kind of thing. So nak dapatkan crowd je lah. Nak dapatkan crowd. Or dia macam I have macam kena nampak balance sikit lah or something. But in general memang makin ramai selebriti kat luar negara yang cakap, yang menyokong Palestine. Dan mereka pun dah banyak, even ada I tak ingat nama pelakon ni, dia dalam series Scream ni macam series filem-filem seram. So dia dikeluarkan sebab dia buat statement sokong Palestine. So dia cakap dia akan panggil semua penggiat seni yang memang sokong Palestine. Dia orang akan buat macam gerakan dia orang sendiri, buat filem-filem dekat Hollywood tu. That is very huge actually. Especially sebab duit lobby kat sana banyak daripada Zionis sendiri kan. So So nasihat kepada artis-artis yang kat Malaysia ni, yang apa pandangan Farina tentang artis kat Malaysia ni? Ketika artis kat sana bukan main angkat isu Palestin macam Mark Ruffalo kan, Hulk kan, memang selalulah keluar kat skrin dia cakap pasal Palestin. Tapi artis kat Malaysia ni macam mana? I think like ramai je yang memang sokong Palestine dan cakap dan macam join campaign or something. Tapi masih ramai yang macam tak berani sangat sebab endorsement. So I just nak sebut macam Tizakia contohnya. Memang banyak yang dia punya orang yang nak, what is the word, macam endorsement yang untuk bagi dia, bayar dia untuk endorse some campaign, tarik sebab dia memang collab Israel, you know, cakap support Palestine. Dan dia banyak juga collab dengan aktivis punya account untuk campaign something. Dan dia tahu dia lose a lot, tapi dia macam just continue. So we need more celebrity yang macam tu, sebab actually in Malaysia you are protected to do that kan. So of all the country, you should be the one doing this. Betul. Yeah. Tapi sayangnya masih ada yang lain macam kita faham lah itu periuk nasi diorang. So diorang just kita support tapi kita tak boleh nak cakap sangat lah, you know, those kind of thing. So it's quite sad actually. Dan ada ramai dah juga I tengok yang celebrity yang I think dia macam content creator, so they are not Muslims, dan diorang buat konten-konten kelakar tapi diselit lah pasal Palestine, you know. So that's actually quite healthy. Dulu waktu awal perang tu ada macam trending cancel lah, diorang nak cancel Taylor Swift, nak cancel. Kemudian dekat Malaysia macam ada counter balik, kenapa nak cancel semua artis tak cakap pasal Palestin, ingat tak? Yeah. So what do you comment about that? Yeah, sebab kita macam masih tak faham diorang punya kepentingan, right? Kat Malaysia kita rasa macam nyanyi-nyanyi je lah. Tapi kita tak faham diorang jugalah yang bawa. Diorang juga yang sell idea of macam normalization of Israel sebenarnya. Kita je yang tak nampak sangat. Maybe sebab it's either because kita tak consume sangat those kind of content, ataupun memang kita rasa macam diorang mestilah tak faham. So kita macam justify diorang okay macam tu. But actually they are making money out of it. So kita memang kena call them out. Sebab contohnya ada satu penganalisis yang cakap Taylor Swift, Selena Gomez, diorang tu takkan bankrupt pun kalau diorang tak dapat endorsement daripada Zionist lobby. Kalau kena tarik balik pun sebab memang diorang dah kaya sangat-sangat. Ada petak sup seluruh dunia. Like they won't be affected whatsoever. So memang diorang patut cakap something. Tapi they don't use that sebab diorang still want to make more money and more money and more money, right? So kita memang actually kena lebih sedar semua orang ada role dan kita kena call out all these orang-orang yang kaya sangat ni untuk play their role juga. Menarik. Satu lagi sebelum kita nak rehat, kita ada satu part yang sangat penting untuk Sister Farina terangkan, iaitu lapisan-lapisan boycott. Sebab ada lapisan produk dan juga services yang kita kena fully boycott. Ada yang lebih kena macam pressure sahaja berdasarkan table yang ada kat skrin ni. So mungkin Farina boleh terangkan ada apa 4 lapisan ataupun 4 tingkat dalam senarai servis dan juga produk yang telah disusun, diatur oleh BDS. So kalau tadi kita dah cakap BDS ni ada macam 3 peringkat boycotting, ada boycott, divestment, sanction. So yang ni kita cakap pasal boycott and divestment je lah, sebab sanction tu peringkat tertinggi government authority. So kalau macam dari segi boycott sendiri, kita ada organic boycotting, kita ada priority target
those pressure target, those kind of thing. So kenapa yang certain benda ni masuk daripada organic boycott. Organic boycott ni peringkat consumer lah. Macam kita selalu consume hari-hari. So contohnya I think yang paling famous adalah McDonald. Mereka di boycott dengan besar-besaran di seluruh dunia masa genosid berlaku. Dan kenapa dia masuk dalam senarai organic boycott? Kita bukan ajak orang boycott mereka sebab mereka ni penyumbang terbesar dekat ekonomi kat Israel ke ataupun banyak beli senjata. Tapi sebab masa genosid berlaku tu, mereka bagi makanan percuma kepada tentera Israel yang tengah commit genocide dekat Gaza. You know, and diorang tak pernah minta maaf pasal tu. Dan kalau kat Malaysia ni, cawangan kat Malaysia pun masih keluarkan statement yang agak neutral lah. Kita ni bukan political punya background. So kita banyak bagi zakat dan kita banyak bagi derma. So just because you maintain mangsa-mangsa untuk dibunuh, it doesn't make you a good person. So kita je suruh diorang untuk cakap kita condemn apa yang cawangan Israel buat. Dan mereka never do that. So that's why kita kekalkan dalam kita punya organic boycotting lah. Cuma saya nak tambah sikit sebelum pergi ke next session. Contoh company yang betul-betul condemn genocide macam Zeus. Kita nampak dia punya, sebelum tu dia kena trending lah berlaku kat Malaysia. Zeus ni pro itulah ini. Kemudian Zeus keluar satu kenyataan memang condemn genocide. Memang itulah sepatutnya yang diikuti oleh syarikat-syarikat yang ada dekat Malaysia ni lah. Kalau betul-betul sokong ideologi yang dipegang oleh kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia. Okay, next. Disclaimer, sebab BDS movement kita tak boleh endorse company ataupun promote company. That's our policy. So you yang cakap. So kita yang cakap. Okay. So ada beberapa lagi company yang dalam organic boycotting. So ada yang tadi kita sebut tadi. Lepas tu kita ada Coca-Cola, kita ada Pizza Hut, kita ada Zara, Wix. Boleh tengok dekat BDS punya list lah. Dan senarai ni sangat-sangat pendek. Actually macam yang dalam organic boycotting ni, untuk mudah orang faham, adalah jenama-jenama yang terlibat masa genosid tu dan mereka memang bagi makan percuma kepada askar Israel. It's basically about that. So it's not so much about dia punya percentage dia menyumbang kepada Israel ke those kind of thing. Dan itu adalah senarai yang bare minimum. So at least you kena boycott all these companies. Kenapa organic? Apa yang dimasukkan dengan organic? Maksudnya orang-orang awam yang mulakan gerakan ni. So dan BDS, BNC, BDS National Committee, mereka pick up sebab mereka nampak okay, this is justified dan ni penting dan ada kekuatan dia lah kat situ. That's why di dalam kategori organic. Okay, sebab again lah BDS ni sasarannya adalah secara strategik, right? So you nak company yang memang banyak sangat buat melanggar hak asasi antarabangsa. So that's why ada peringkat, ada yang level-level lain tu. So so that's basically organic. Can I move on to the next one? Okay. So lepas tu kita ada pressure target dan juga ada priority boycott. Okay, so priority boycott ni consumer boleh take part dan juga company pun boleh take part. Contohnya kita ada Caltex. Dia sebenarnya Chevron lah dia punya pemilik. So Caltex ni kat Malaysia relevan. Stesen minyak. Yes. Kenapa Caltex? Sebab mereka ambil hasil bumi gas dekat Gaza tu dan mereka tak bagi kat orang Gaza sendiri. Maksudnya sepatutnya they benefited from the wealth of the gas kan, daripada kekayaan hasil bumi mereka, tapi mereka tak dapat. So dapat kat Israel. So dan orang Palestin dengan kena halau daripada tanah yang kawasan orang tu, you know, those kind of thing. So that's why memang melanggar hak asasi manusia lah. Secara it's so easy kenapa mereka ni tak okay. So dah ambil minyak pada lautan Gaza, jual di Malaysia. Di Malaysia dan seluruh dunia. Global lah. Yes, lepas tu kita nak sale to Gaza pun dia tak bagi lalu, tapi dia boleh curi hasil bumi. Tiba-tiba cerita lain pula kan. Okay. So and then kita ada Hewlett Packard, HP. So yang ni pun consumer banyak pakai, dan syarikat pun banyak pakai, government pun banyak pakai. So HP mereka buat sistem pengenalan dekat untuk bagi ke orang Israel, so that kalau Palestinian tu dia boleh identify. Macam diorang kan macam surveillance semua tu banyak kan. So dia itulah yang memudahkan apartheid dekat Palestine tu.
So HP yang memudahkan apartheid. Dia boleh scan muka orang Yeah. apa semua tu. Yeah. So that's why HP dalam kita punya priority target. Ini saya sebut yang dalam senarai BDS dan yang relevan dekat Malaysia lah. Lepas tu kita ada Reebok. Reebok is the sport company, sportwear. So mereka menaja pasukan bola sepak Israel. And remember bola sepak dekat Israel tu mereka padang bola sepak tu mereka bina di tanah orang Palestin. Maksudnya macam tu tanah you. Lepas tu you tak boleh pergi kat situ. Lepas tu Israel ambil tanah tu, lepas tu buat pasukan bola sepak. Lepas tu you pergi peringkat antarabangsa, you know. You know, like you sendiri tak ada tempat nak bola sepak, nak duduk rumah pun you tak ada. They didn't even pay you for that. So yeah. So that's why dia masuk dalam senarai. Sebelum ni kita ada I think it was Adidas. Lepas tu ada Puma. So dua company ni mereka dengar pressure dan mereka tak renew contract. So mereka dah divest lah. So boleh beli dah Puma dengan Adidas. Kita BDS kita tak endorse untuk beli apa-apa. Okay. So kita cuma cakap like kejayaan lah. So company sebelum ni yang dah tak sponsor pasukan bola sepak Israel. Okay. Yeah. And then kita ada Disney. Disney dia banyak buat propaganda, membantu propaganda melalui filem, melalui kartun untuk membenarkan apa-apa yang pasal Israel dan Zionis lah. So memang banyak sangat benda yang konten mereka buat. Dan actually banyak artis-artis, sebab di sini macam satu produksi besar kan. So they have their own artis, pelakon semua. Dan banyak hak-hak artis ni di violate. Dan bila mereka buat macam propaganda, membantu menyebarkan propaganda Israel, Zionis, so dia lagilah menguatkan kenapa jangan subscribe dengan Disney. Sebab I think ramai orang Malaysia subscribe dengan Disney Channel. Yeah. Especially kalau ada anak kecil kan, sebab macam filem dia kan macam sesuai untuk kanak-kanak, those kind of thing. Sebahagian besar dari rakyat Malaysia pun dah unsubscribe sebab propaganda LGBT. Yeah. So yeah, that's why they made it to dalam priority list lah. Lepas tu kita ada Xbox. Xbox yang video game tu. Yeah. So kalau you suka main game, jangan beli Xbox, beli brand lain. Sebab Xbox ni Microsoft punya. So mereka guna untuk macam membunuh orang Palestin dari kawalan jauh. It's like, you know, like playing video games, like virtual video games. So you bunuh orang Palestin daripada drone and everything. So it's using Xbox punya teknologi, Azure technology something. So that's why Xbox masuk dalam list. Dell pun sama, macam HP juga. Dell sama? Ya, Dell baru masuk. And then kalau dah beli jangan buang. Tapi nanti kita cakap macam mana nak deal dengan kalau dah beli nak buat macam mana. Okay. Alright. Lepas tu ada Intel. Intel pun sama. Tapi Intel actually banyak syarikat lah yang beli. I think it's not personal based sangat. So dia pun sama, dia pun membekalkan teknologi untuk memudahkan Israel untuk mengawasi orang Palestin, untuk membunuh orang Palestin. So that's why they make it to the list. Yeah. And yang antara lagi satu adalah pressure target. Pressure target ni agak besar sikit. So dia kategori yang ketiga? Yes. Yang pertama organic, yang kedua priority. Yang ketiga pressure target. Pressure. Okay. So pressure ni is a bit, dia macam agak tak praktikal untuk suruh orang awam macam kita jangan guna Google for example. Google dalam pressure target. Oh ya. Yeah. Betul. Tapi macam Google kan free. So guna je lah. Basically that's very true. Cuma you nak make sure tempat yang you kerja tu tak beli dia punya the system. Okay. So sebab tu dia masuk dalam pressure target. So dia di peringkat yang lebih besar sikit lah. Kalau you kerja dengan company you, dia masih gunakan sistem Google, sistem Amazon, Microsoft. So minta dia orang jangan continue. You know. So that's how you deal with pressure target. So dalam pressure target kita ada Microsoft, kita ada Google, Amazon, Expedia, Airbnb. I think kita banyak guna Airbnb, Siemens, Booking.com dengan Cisco. So kalau macam Expedia, Airbnb, Booking.com ni sebab mereka membenarkan listing of rumah-rumah yang dicuri oleh orang Palestin tu masuk dalam mereka punya syarikat. Rumah-rumah dekat Palestin yang dicuri oleh tentera IDF. Dari illegal settlers kan. Pendatang haram Yahudi. Kemudian dia buat R&B. Ya. So semua ni ada terlibat dengan Expedia, Airbnb dengan Booking.com. So that's why kita masuk mereka dalam pressure target.
So pressure target sebenarnya bukan untuk consumer lah. So sebab BDS dia fikir practicality juga kan. Tapi kalau you mampu, you pun jangan gunalah sistem ni. Ya. Dan sebagai peniaga, actually dia nak discourage peniaga untuk, kalau you ada rumah, ada banyak hartanah, so jangan gunalah sistem-sistem ni untuk advertise your hartanah. So it's in general that's the idea. And then Amazon Web Service, sebab mereka pun membekalkan surveillance system. Sama juga, dia dengan Google mereka kerjasama buat projek Nimbus. So I think Malaysian tak ramai sangat tahu pasal projek Nimbus. Dia memang memang sengaja buat satu surveillance pengawasan, like mereka monitor orang Palestine. So khas dekat Israel je ada benda tu. So sampai pekerja mereka, orang Yahudi sendiri yang sebenarnya yang bocorkan pasal benda ni, dan mereka tegur syarikat lah, dan dipaksa berhenti, dipecat lah basically. So that's why kita masukkan dalam kategori pressure target. Ya. Okay. Tu baru 3, yang keempat? Yang keempat. Apa yang keempat lah? Boleh 3 je? Ya. Faiz keempat. Okay, so ada 3 saja. So macam mana kalau dah beli kasut dia, kasut Reebok, kemudian telefon dia telefon HP kan, laptop pun HP, apa nak buat? HP ada telefon ya? Ada kot ke tak ada? Anyway, kita akan berehat sekejap. Jawapannya akan sambung selepas rehat nanti. Okay, Assalamualaikum. Sambung tadi. Dia dah beli banyak syarikat-syarikat tu di boycott. Baju, Zara, kemudian HP, Reebok. Nak main pun apa Xbox kan. Nak buat apa dengan barang-barang ni? Yeah. I mean kalau dah beli and then you buang, diorang pun dah benefit from it. So membazir lah kan. So you can just continue to use it. Tapi kita ada satu lagi campaign yang kita ajak orang macam you jangan promote the brand. Faham tak? Contohnya macam sebelum ni kita ada ramai orang guna Hewlett Packard. Sebab Hewlett Packard macam diorang cakap dia punya komputer murah lah and everything. HP sorry. So murah and everything. So kita keluarkan satu stiker. So dekat depan tu nanti dia tulis this will be my last HP. So nanti dia akan agak macam like ajak orang bercakap jugalah macam kenapa you punya stiker macam ni. So you cakap lah sebab dia ni ada jual, ada. Kita bagi free je actually sebelum ni, tapi kita dah tak continue. We should continue. Yeah. So macam tu lah. I mean semua orang boleh buat effort sendiri. You just tampal je kat you punya apa-apa brand tu. You know like kita boycott this brand or something. Tapi kalau macam footwear, macam you pakai kasut Reebok, takkan you nak tampal kan. So you just pakai lah nak buat macam mana. Maybe also try to talk about it like I beli ni I tak tahu ini support Israel, you know those kind of thing. So there are things yang you still boleh buat something. You boleh macam guna dia sebagai satu medium untuk educate orang. There are things yang memang tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau kita cakap, tanya dengan Tok Guru Khalid Jimat, dia cakap sebenarnya bila you pakai lagi benda tu, you macam dah tolong promote the brand, you know. Because berapa ramai sangat orang you boleh pergi engage yang cakap pasal ni actually brand Israel, like macam tiba-tiba you nak cakap pasal tu kan. Contohnya macam makanan segera yang bagi free, you know, yang kita ajak boycott yang bagi free. So kalau according to Khalid macam jangan consume at all walaupun dia halal, sebab sebenarnya you macam dah promote the brand. So I think like everyone boleh make decision sendiri lah. Yeah.
ada orang yang sampai dia bakar baju. I think to me agak melampau lah. Tapi kalau dia kaya okey lah kot. Still maybe just buat kain buruk or something, you can still make use of it. Betul buat kain buruk letak atas lantai. Okay, kita dapat cerita tentang global punya kejayaan dan cabaran. Bagaimana dengan Malaysia sendiri? Apa contoh kejayaan sebagai organisasi BDS cawangan Malaysia telah berjaya capai? Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kita secara, this is our personal experience, secara kesedaran awam tu makin ramai orang tahulah tentang strategic marketing, sebab banyak orang tanya soalan kan. So satu daripada segi reach tu dah makin baik. Tapi social media kita makin kena teruk ban. So ada some point like orang cari kita kat Instagram tak jumpa. So kena ban oleh syarikat, oleh Facebook, Instagram dan sebagainya lah. Tapi but you know that's another story lah kan. So kejayaan dari segi reach orang tu lebih tinggi. Lepas tu kita ada macam kita cakap, kita ada pernah halang Zim punya cargo ship tu daripada berlabuh. So that's also another BDS pressure. Lepas tu juga sebenarnya again sebab most government of the day mereka memang sangat faham tentang tanggungjawab mereka. So selalunya bila kita pergi kat mereka, kita cakap okay, this brand yang you nak beli untuk your whole ministry ke department ke, mereka ni melanggar hak asasi manusia ni, BDS dah masukkan dalam senarai, so you shouldn't be doing this. So banyak actually yang tak continue contract dengan syarikat-syarikat ni. Contoh jenamanya adalah Puma, Hewlett Packard, you know those kind of thing. So walaupun kita tak boleh nak mention apa ministry ataupun department ni, tapi this is already a huge win, you know. Dan lagi satu again like pihak authority agak friendly lah bila kita nak pergi jumpa, nak explain kenapa mereka perlu divest daripada syarikat tertentu. It's still frustrating, mereka still tak ambil tindakan lah, but at least they are willing to listen. So I would consider that as success actually. Dan kita very much protected lah. InsyaAllah kat Malaysia ni tak adalah I kena tangkap sebab suruh boycott this and that. Doakan insyaAllah. InsyaAllah. Selagi, so kita kena make sure that never happens lah kat Malaysia. So selamat lagi insyaAllah. Tapi kalau berlaku, itulah makna pengorbanan. Ya. InsyaAllah tak berlaku lah. InsyaAllah. Okay, apa kempen yang dilakukan oleh BDS dekat Malaysia secara harian ke, mingguan ke, dekat media sosial ke? Ya. So first and foremost kita nak cakap semua kempen yang kita buat ni adalah diberikan daripada BNC, BDS National Committee. So kita bukan suka-suka hati. Sebab masih ramai lagi orang yang macam tanya saya like macam kenapa you tak pergi boycott ni, kenapa you tak buat campaign ni, you know. I don't decide that. Sebab dia ada berstrategi, dia ada badan yang macam buat kajian semua kan. So mereka nak benda tu impactful lah dan seluruh dunia. So yang sekarang kita fokus masih lagi Caterpillar. So Caterpillar ni adalah dia masuk dalam kategori utama sebab mereka keluarkan satu jentera khas yang ada kat Israel je, you know. Dia macam kereta kebal yang bulldozer dan memang wujud kat sana je untuk musnahkan jalan raya, rumah dan juga nyawa orang Palestin. So bulldozer versi tentera. Ya. Macam kereta kebal lah. So it's like macam dia orang duduk dalam mengendalikan jentera tu, dia selamat. Tapi dia boleh membuat orang lain tak selamat, you know. So dia cuma wujud kat Israel. So mereka memang tahu apa yang mereka buat untuk Israel. So that's why we masukkan dia dalam senarai. Dan kita sadly Malaysia adalah pengeluar utama untuk Asia Pacific. So that's why kita nak Malaysia untuk divest. Because that will send a very 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 big message lah. Dan memang tanggungjawab kita lah, you know. So Caterpillar, and then kita ada Caltex. So Caltex. Ya, essentially minyak Syarikat tu. minyak tu. I know like bila cakap Caltex semua orang macam siapa je pergi isi kat Caltex, but no, many people pergi isi kat Caltex actually. Yes. Dan sebab mereka pun dapat yang you know, sebab kita dapat subsidi kan. So mereka pun terlibat memberikan subsidi tu kepada orang awam. So kita nak minta government of the day jangan continue sebab mereka ni memang langgar hak asasi manusia antarabangsa. Dan ini memang disenaraikan oleh international law pun. So by right is an obligation. Memang mereka perlu jangan continue campaign dengan Caltex dan orang awam jangan pergi isi minyak dekat Caltex.
So those are among the focus lah kalau kita kat sini. Dan yang lain-lain tu boleh continue ke? Boleh. Right. So kita juga ada macam kalau dekat Malaysia ni kita ada beberapa tahun sekali kita ada participate dalam military punya training, naval, maritime punya training. It's called RIMPAC. Pacific something punya training. Dan kita dah lama macam try to convince the government untuk jangan terlibat sebab ada Israel sekali dalam that training. Oh ya. Yeah? So yeah, this is basically normalization. Kita nampak macam sikit kan macam tak payahlah make sure schedule tu sekali dengan Israel or something, tapi it doesn't work that way kan. So sebenarnya kita sedang normalisasi secara sikit-sikit ketenteraan lah. Ya, ketenteraan. Dan kenapa diorang join Asia Pacific punya maritime training? That is so weird. So kita kalau BDS punya call adalah minta government stop participating dalam training ni sebab itu adalah cara kita protes. Macam kita kan banyak je protes macam dulu yang football kita tak join sebab ada Israel, you know, this kind of thing. Sorry, Paralympic punya game pun macam tu. So benda yang memang practical dan doable dan our tanggungjawab lah. So those are among the things yang kita minta, yang tu peringkat government lah untuk buat. Saya ingat saya baru-baru ni ada exhibition pasal persenjataan. NATSAC. So asalnya BDS pun terlibat juga dalam protes. Mungkin boleh kongsikan. So NATSAC adalah National Security punya exhibition. Basically mereka bawa syarikat-syarikat luar untuk datang kat Malaysia dan pamerkan senjata untuk dibeli lah. Kenapa it's very important untuk kita tahu yang kita juga jemput syarikat-syarikat yang disenaraikan oleh Francesca Albanese untuk datang. Maksudnya mereka ni memang syarikat yang dengan sengaja buat senjata, buat duit untuk bunuh orang dekat Palestine. It's not just Palestine actually. Orang dekat Congo, orang dekat Sudan pun guna senjata yang sama yang digunakan against mereka kan. So secara mudahnya ni syarikat-syarikat yang jahat lah. Mereka langgar hak asasi antarabangsa. Mereka langgar undang-undang antarabangsa, So mereka tak patutnya dijemput. It's that simple actually. So sebab tu kita nak orang Malaysia lebih alert dan protes benda ni. Sebab when they can do this dekat negara luar, they can do this here too. You just need to understand that. So NATSAC ni dia dua tahun sekali. So lagi 2 tahun akan ada. So kita harap whoever the government yang akan datang nanti, mereka tak akan jemput lagi syarikat yang melanggar undang-undang antarabangsa ni. Benda kiranya dia punya call to action tu simple macam tu je sebenarnya. Kita bukannya tak bagi buat pameran because we understand kita perlukan those kind of thing untuk our national security, you know. Tapi kita boleh buat dengan lebih bertanggungjawab lah, right? Dia satunya moral lah, kita sebagai manusia kita tak boleh benarkan syarikat yang betul-betul buat duit atas pembunuhan kanak-kanak dan juga atas jenayah genosid bertapak dekat negara kita lah kan. Satu lagi memang bertentangan dengan hukuman ataupun undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagai Malaysia ni dikatakan sebuah negara Islam, diharapkan untuk next time nanti kita tak benarkan benda ini berlaku lah. Secara umum lah, mungkin sebagai organisasi non-government kan, apa nasihat yang kita boleh berikan kepada the ruling party yang ada yang dekat Malaysia, kerajaan sekarang ni, supaya kita tidak terlibat dah dengan exhibition yang macam ada syarikat yang membuat duit atas pembunuhan dan juga syarikat-syarikat yang masih lagi bertapak dekat Malaysia ni. I think perkara yang paling simple kita nak ajak mereka untuk buat adalah just do your role, lakukan tanggungjawab sebagai badan yang memang ada kuasa untuk ambil tanggungjawab tu. And yang benda yang kita ajak adalah just jangan langgar undang-undang antarabangsa. That's it. Kita bukan macam nak suruh buat benda yang macam you kena beli something else ke, those kind of thing. It's just like benda ni memang langgar undang-undang antarabangsa. Dan orang yang macam mendedahkan benda ni, Francesca Albanese. So sampai banyak benda yang terjejas, like dia punya bank account kena frozen. Sebut pelan-pelan sikit. Francesca Albanese.
Francesca Albanese. Macam tak dengar sikit nama Oh dia. ya. So Francesca Albanese, UN Rapporteur. So dikeluarkan senarai syarikat-syarikat yang melanggar undang-undang antarabangsa. So ni syarikat-syarikat yang datang, kita bawa pula datang Malaysia, you know, dan kita macam bangga pula mereka datang kat sini. So dan dia sangat terkesan lepas dia buat benda tu, like macam dia berkorban dan kita bangga, oh yes, bestnya, like, amazing woman. Lepas tu kita tak nak buat tanggungjawab kita pula kat sini. So it's such an irony. So yeah, it's just basically that, like sebab mereka adalah government of the day, mereka ada kuasa. So kita cuma minta mereka jalankan tanggungjawab dengan baik. That's it. Yeah. Okay, kita dah sentuh tentang peringkat authority, kita sentuh juga tentang Malaysia sendirilah. Rakyat Malaysia ni macam mana? Secara umum lah, kalau boleh bagi markah lah sokongan kita terhadap Palestin. Kita lihat sebelum tu, kita lihat bagaimana orang Itali, Spain dan juga US sendiri kadang-kadang satu demonstration tu, satu protes tu boleh sampai 500,000. Kadang-kadang kat Netherlands, tak silap saya, ada 20,000. So Malaysia ni macam mana? Tahulah Malaysia ni panas kan, nak protes kan. Tapi tak boleh tengok sudut protes saja. Kita tengok dari sudut awareness, dari sudut boycott, dari sudut sokongan kita secara umum. Macam mana rakyat Malaysia ni terhadap membantu rakyat Palestin? I think secara general memang kita memang support Palestine. Tapi kita ada tapi. Kita ada tapi. Yeah. So like dia macam memang kita kan dah support Palestine. Kita kan doa dia orang, kita kan hantar donation kat dia orang. Okay dah lah tu. You know, most people macam tu. So mereka sama ada mereka memang tak willing to do more ataupun mereka tak tahu yang mereka boleh buat lebih actually. So I tak tahu nak bagi markah berapa tu. So basically dia macam tu. Setakat ni tak jumpa lagi lah orang yang at least face to face cakap I tak support Palestine. Tak pernah jumpa lagi lah. Muslim ke non-Muslim ke, basically macam we support Palestine. Cuma dia kata dia support Palestine tapi tapi dia makan juga kedai-kedai yang provide makanan free kepada tentera IDF. Dia pakai juga pakaian yang provide pakaian dan juga pasukan bola sepak negara haram penjajah. Cuma berkenaan dengan protes, banyak negara buat protes dan kita sukalah tengok orang protes kan. Dan diorang negara sejuk, saya pernah duduk negara sejuk, pukul 2 tengah hari jogging pun tak ada masalah, memang best. Tapi kat Malaysia ni protes tu agak kurang sikit. Dan efektif ke kalau kita buat protes setiap hari pun ataupun setiap bulan sekali 2 kali? Apa pandangan foreigners ni lah tentang protes sebagai ni? Organizer protes kan? Sebagai organizer, sebagai orang yang sertai, sebagai orang yang tak pernah miss lah protes kat Malaysia ni. I think like kat Malaysia protes ni it's not really our thing. So protest is just one of the many ways untuk kita bagi kesedaran tentang Palestine lah, ataupun tentang apa-apa isu yang kita perlu raise awareness. Cuma memang sangat sukar untuk ajak orang turun ke padang untuk join protes, sebab mereka rasa macam tak boleh buat apa-apa pun. Actually it does a lot, sebab bila you pergi kat the jalanan tu, lepas tu memang siapa-siapa pihak penguasa pun, bukan pihak penguasa kita je, kat luar negara pun sekarang dengan ada social media kan, so mereka nampak okay, mereka reject this. So it does have impact. Itu yang orang tak sedar. Walaupun I'm not saying that's the only way to do it. Banyak cara untuk buat. Tapi that's one of the many ways to do it. Dan kita perlu lebih strategik lah sebenarnya buat protes. You don't have to do it every single day actually. Might not have impact. Dan kalau tanya kawan saya orang Palestin, dia kata biar bersasar. Maksudnya alamat tu betul. Contohnya kat sini yang paling komplisit dengan Israel is American Embassy. So itu alamat yang tepat lah, for example. Ataupun dengan syarikat yang own Caterpillar kat Malaysia. You know, those kind of thing. So dia ada yes and no dekat Malaysia. Impact dia memang tak besar, tapi kalau semua orang sedar, dia ada peranan untuk join protes ni supaya nampak you memang reject benda ni. So it will give a bigger impact. So dia hantar isyarat lah kepada pihak kuasa, kepada orang umum, bahawa ini adalah satu benda yang serius lah. Selain benda protes, apa lagi benda yang sama impactful dengan protes? Economic pressure. Boycott. So boycott ni memang memang dia ada proven punya impact lah. Sebab that's why sampai Israel lobby dekat negara tertentu untuk haramkan boycott, you know, those kind of thing. Dan memang bagi kesan pun terhadap mereka. Dan lagi satu I think it's very important untuk rakyat Malaysia, sebab kita sini sangat political party centric.
So bila contohnya kita tegur whoever yang become authority, orang either support you sebab tak suka authority tu, siapa yang jaga government, ataupun orang tak support you sebab dia memang sokong government tu. So dia tak nampak memang sebab dia yang government of the day, kita kena minta dia lah sebab dia yang ada kuasa. It's just that. Tapi orang tak faham konsep tu. So kita masih belum matang dari segi hak kita sebagai rakyat, dan kita nak minta kepada pihak penguasa. So pihak yang sokong pula, tak semua orang obviously, tapi ramai yang sokong tu just because dia tak suka government or something, you know. So ada elemen politik kat situ. Ada bercampur dengan exactly. So sayang lah benda-benda tu. I'm not sure how are we going to go about it. Maybe lebih lama education untuk bagi kesedaran ke, you know. Tapi benda-benda ni apa yang saya nampak lah sepanjang anjurkan protes dan juga sepanjang buat kempen. So kalau orang datang kat kita, dia either macam you cakap tu betul, government patut bla 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 bla. Lepas tu macam even government buat benda betul pun dia macam tak nak terima. You get it? Ataupun orang tu memang support dengan government, you tak boleh cakap macam ni, susah tau jadi government. I was like, I know it's susah, kalau tidak I dah jadi government. You know lah, that is the tanggungjawab. So I hope Malaysia lebih bersedia ataupun cuba untuk buka minda dan lebih matang untuk faham tanggungjawab mereka sebagai government, tanggungjawab kita sebagai rakyat. Those kind of thing. Okay, kita nak sambung tentang isu demografi sikit lah dekat Malaysia ni kan. Kalau orang Melayu beragama Islam pula, dari segi sokongan tu memang kuat lah untuk Palestin. Tetapi selain daripada Melayu ni, daripada pengalaman foreigner sendiri kan, sebab setahu saya BDS ni mungkin menggunakan medium bahasa Inggeris, mungkin berjumpa dengan orang secara global, ada peringkat global pula BDS kan. Pandangan lah Farwina tentang non-Malay tentang isu Palestin ni macam mana? Non-Malay ke non-Muslim? But I pun non-Malay juga. Sorry. Non-Muslim dan juga non-Malay. So BDS ni sebab dia bukan gerakan agama kan, dia gerakan civil society kan. So kalau pengalaman sendirilah kat Malaysia, kita ramai je non-Muslim ke non-Malay yang faham tentang konsep hak asasi manusia dan mereka nak join the movement. Tapi kita tak ada statistik lah macam berapa peratus ke. So I tak boleh bagi you academic punya figures, data. Cuma pengalaman peribadi, I think I belum jumpa lagi in person lah yang non-Muslims ataupun non-Malays yang cakap tak payah sokong Palestine, you know, those kind of thing. So in general is that online, yes, banyak. Online tambah kalau yang berbahasa Inggeris. Even bahasa Melayu pun, tapi dia punya bahasa Melayu dia weird sikit. So betul. Online yes, in person tak pernah lagi. Kalau ada pun orang yang just argue with you how to go with it, macam mana you nak lebih strategi ke, apa you patut buat tak patut buat ke, which is like okay lah, semua orang ada pendapat masing-masing kan. So apa approach kita terhadap non-Muslim yang masih tak ada awareness, yang masih ada sebahagian diorang yang memang tak sokong Palestin langsung? Apa approach kita untuk golongan demografi? Kalau BDS movement sendiri memang kita fokus campaign dan kita memang tak touch pasal agama langsung. Kita touch pasal humanity, like human side of it. Tapi kalau macam I have beberapa kawan yang Chinese yang non-Muslim, so mereka cakap mereka punya media masih lagi menggunakan bahasa yang Zionist propaganda. So contohnya sebab mereka consume Chinese media. Sebab ada lobby ke ataupun memang dah tradisi lama ke, ataupun risau juga kalau ada dia pun tak pastilah, tapi dia macam masih guna macam perang Israel Gaza, you know, those kind of thing. You know, perkataan-perkataan macam tu. Sedangkan genocide, you know, terus kan, like mereka tak guna perkataan yang lebih tepat lah. Dan 2 years ago I think Sarawak Tribune, kalau you need to cut, you cut lah. Mereka pun masih masa Mus'ab Al-Taha, I think, you know, what is it, Mus'ab yang jurnalis yang meninggal tu. Dia kata militan. So kita issue diorang, kita buat teguran dan orang ni dia claim dia adalah staff kat situ lah. Dan dia kata dia anak CEO. Dia message I dekat LinkedIn. Dia cakap tolong tarik balik. I cakap you issue a apology. Lepas tu dia tak cakap apa-apa dah. It's like it's so weird. Kenapa you message I kat LinkedIn? So Sarawak Tribune PM personally? Dia claim to be from Sarawak Tribune lah. Kita pun tak tahu betul ke tak. Tapi dia tak pernah issue minta maaf or something. So there's still media yang bawa propaganda Zionist ni.
Dan to non-Muslim, my non-Muslim friends, diorang cakap kalau diorang cuma consume berita macam ni, memang to them macam ni orang Islam lawan orang Yahudi je. You faham tak? Faham. Yeah, so that's why mereka masih, pandangan mereka macam biarlah ni orang Islam punya isu je. So yeah, that's one of the many things lah. Sebab I pun tak ada deep research dalam ni, so tak adalah data yang lebih menyeluruh. Yeah. Kalau untuk pengetahuan penonton, gereja dekat Gaza dibom. Kemudian ada patung Jesus lah, kepercayaan orang Kristian dekat Selatan Lebanon dihancurkan, dimalukan. Ada seorang tentera IDF, dia ambil rokok tu letak kat mulut patung Jesus yang dipercayai oleh penganut agama Kristian. Untuk pengetahuan, Lebanon sebenarnya ramai orang Kristian. Dan diorang jadi mangsa kekejaman dan juga kezaliman tentera IDF. Last soalan. Siapakah tokoh aktivis Palestin yang Sister Farina nak cadangkan lah untuk penonton kita follow, ikuti? Kalau bahasa Melayu ke? Mungkin 2-3 orang boleh. Seorang bahasa Melayu, seorang English. Yeah. So I think like kalau untuk Malaysian punya tokoh yang kita boleh ikut, the easiest and yang famous adalah Ahmad Faizal. Ahmad Faizal dia memang mudah dia punya content untuk faham. Untuk basic lah I think. Tapi dia bukan pasal Palestin je kan. Dia macam geopolitics. Lepas tu sebab bias dengan Khalid Jimat, so follow Khalid Jimat. Tapi Khalid Jimat dia tak banyak buat content. That's the problem. So you kena kejari sikit lah. Dan kalau you nak tahu pasal apa media Arab cakap, boleh follow you. Selalunya nak faham tu sebab kita boleh baca je bahasa Arab tapi tak faham dia cakap apa, kita ikut you lah kan. So sebenarnya depends on siapa yang you nak ikut. Dan macam mana you punya knowledge. Ada banyak juga aktivis daripada dia. Ada another group nama dia Gegar Amerika. Mereka lebih kepada fokus anti-imperialist Amerika. So dia bukan pasal Palestin je lah. Dia pasal like anti-Amerika sikit. Tapi mereka banyak buat konten-konten yang sangat bagus yang boleh dalam bahasa Melayu dan orang boleh faham peranan kita sebagai Malaysian. Gegar Amerika. So tu pun kalau saya suggest yang tu. I'm not sure ada orang ready ke tak lah. Mereka punya konten memang agak keras sikit. Tapi memang lebih jelas apa yang mereka nak untuk orang Malaysia buat ataupun untuk government buat. So and then you lebih faham lah, you know. Dan I would suggest untuk international, untuk Bisan Auda. Bisan is like dengan dia bagi tahu apa live updates like, dan banyak lagi Palestin yang memang ada kat Gaza sendiri. You kena follow sebab that's how to keep them going, right? So dia bagi live update dan dia juga macam cakap kempen-kempen tertentu, you know. Dr. Ziad Syahadah. Dr. Ziad, yes. Pengurus MyCare di itu Gaza. Itu promote orang sendiri. Ya, Dr. Ziad. Dia buat bahasa Melayu juga, bahasa right? Melayu lagi. Bisa bahasa putih. So, Dr. Ziad. And also, kalau saya suka follow Mariam Birghuti daripada West Bank. Dia jurnalis lah. Dan dia banyak touch juga pasal human rights semua tu. Sebab my kind of consumption nak tahu apa yang you boleh buat. Tak nak just dengar and macam you know just jadi lagi sedih dan tak bergerak. Betul. So this kind of orang buat saya rasa macam I can do this, I can do that. So yeah. So kita dekat BDS Malaysia ni, apa-apa yang kempen kita bawa, kita memang dapat daripada BNC lah, BDS National Committee. So mereka adalah orang Palestin yang mereka ada macam satu group. So mereka dah buat research and everything. So kita akan carry this campaign. So dekat Malaysia sebab chapter Malaysia ni, kita memang 100% semuanya volunteer. So kita tak ada full timers. Tapi kita ada beberapa jenis exco. Ada exco yang dia memang ada macam networking yang bagus. Ada exco yang macam organize protest macam ni kan. Suka buat protest. So those kind of thing. So kita macam tengoklah strength masing-masing. Dan bila ada certain lah macam contoh tadi kita sebut pasal Puma, kita minta divest kan dengan HP Hewlett Packard. So kita terus pergi ke siapa-siapa authority, kita minta buat appointment, kita hantar surat, kita hantarkan, macam kita buat satu proper proposal kenapa mereka perlu divest, kenapa melanggar hak asasi antarabangsa. So kita akan melalui proses ni dan mereka akan sometimes bawa kita pergi ke mereka punya AGM.
dan mereka akan pass the bill lah, cakap okay, kita tak boleh continue lagi sebab kita ni dah langgar undang-undang. So that's how we go about it. Dan benda ni maybe tak semua orang awam boleh buat lah, terlibat kan. Tapi selalunya kita ramai je orang awam. Contohnya lupa nama brand ni, mereka ni adalah syarikat Israel actually. Tapi sebab sekarang kita banyak yang macam virtual punya project, right? So walaupun syarikat ni base kat Malaysia, tapi dia punya another sub company tu dia subscribe dengan syarikat Israel. So pekerja mereka yang alert kita. So mereka hantar kita email, mereka cakap okay, syarikat ni blah blah everything, and they are not Muslims. Most of them are not Muslim. Tapi mereka sangat tahu tentang undang-undang and all kan. So mereka cakap okay, I nak bagi tahu you ni pasal syarikat I kerja ni dia terlibat dengan syarikat ni. So what should we do? So kita pun hantarlah, kita akan minta, kita hantar surat tunjuk sebab, kita akan hantar proses blah blah everything. Selalunya semua syarikat memang akan respon. Selalunya. It's just that sama ada mereka memang nak ambil tindakan ke tak. So that's another thing. So I think it's important untuk orang awam tahu semua orang ada peranan. So kalau you kena alert lah, you kerja syarikat tu, you makan gaji, you know, you make a living out of it, you feed yourself and your family. So bila you tahu syarikat you tu terlibat dengan syarikat Israel, you alert kita dan kita will take a step, hantar surat kat diorang, kita akan minta jumpa, kita akan minta diorang divest, those kind of thing. Dan peringkat yang orang awam lebih macam orang biasa, contohnya maybe kerja you ada invest dengan Caterpillar or something. So you sebagai pekerja actually you ada hak untuk hantar kepada company you untuk minta divest. Sebab tu BDN ni sangat praktikal sebab dia memang benda yang dalam melanggar undang-undang. So you just use this term dan mereka sepatutnya kena main peranan lah. Yeah, it's just that. So yeah, semua orang perlu alert, semua orang do something. Yeah. Okay, rasa itu dah cover banyak dah berkenaan dengan usaha boycott dan juga siapakah BDS, sejarah BDS, dan kita banyak sentuh juga pujian dan juga mungkin sedikit kritikan untuk pihak autoriti, sebab tidak ada sesiapa pun yang sempurna ke atas dunia ni, sebab tak siapa pun kat dunia ni tahu semua benda dan sedar semua benda. Sebab itulah dalam agama kita ada satu kaedah, ad-dinu nasihah, agama itu menasihati. Dan sebut Al-Quran pula, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dan berpesan-pesanlah dengan kebenaran dan berpesanlah tentang kesabaran. Itu adalah prinsip dan juga tiang dalam agama Islam. Jadi harap semua yang menonton, kalau ada yang tonton ni pada pihak autoriti ataupun owner-owner syarikat, vendor-vendor tertentu, bolehlah ambil tindakan yang sepatutnya supaya sama-sama kita berjayalah untuk menempatkan diri kita sebahagian daripada, mungkin kecil mungkin besar, usaha untuk membebaskan Palestin. Dan Aqsa Sharif, My Care mengucapkan terima kasih kepada Sister Florina atas perkongsian diberikan. Kalau diberikan mungkin kita akan jemput sekali lagi, jangan malu-malu untuk tolak. Dan sekiranya penonton kalau nak lagi Sister Florina untuk datang berkongsi lagi, mungkin boleh komen di bawah, kita nak Sister Florina datang lagi, InsyaAllah dia akan datang. Mungkin boleh sebut tak? Jangan lupa subscribe, komen, share dalam bahasa Tamil. Ayo, I boleh cakap Palestinum Vidutale Pera. Maksud dia Freedom for Palestine. Okay, sokong. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.